Nama dia Amir Al-Mahdi Mansur Al-Gaddafi, seorang lelaki muda dari Libya. Dia ditahan di lapangan terbang ketika dia nak tunaikan impian besar, iaitu pergi haji. Kenapa dia ditahan? Sebabnya dalam nama dia ada nama Al-Gaddafi, nama yang masih dianggap sensitif gara-gara sejarah politik di Libya. Kawan-kawan dia semua lepas naik kapal terbang, tapi dia kandas dekat balai imigresen. Amir tak merayu, Amir tak marah, dan Amir tak berputus asa. Dia cuma cakap satu benda: saya takkan bergerak dari sini kecuali untuk ke haji. Lepas tu kapal terbang mula berlepas tanpa Amir, tapi tiba-tiba kena patah balik. Ada masalah teknikal yang berlaku. Kali kedua cuba lagi untuk berlepas, tapi pesawat tu terpaksa berpatah balik juga. Dan saat itulah pilot dah rasa ada sesuatu yang tak. Pilot pun angkat tangan dan dia kata, "Aku sumpah aku tak akan terbang lagi selagi Amir tak ada dalam pesawat." Dan masa itulah keajaiban berlaku. Semuanya berubah. Amir terus diberi kebenaran. Cuba teka apa yang terjadi selepas penerbangan kali ketiga. Penerbangan ketiga dengan Amir di dalam pesawat berjalan lancar tanpa sebarang masalah. Dan Amir cuma balas satu ayat yang buat ramai sebab, kalau Allah dah tetapkan aku ke haji, tak ada siapa yang boleh halang. Dan kisah ni menunjukkan apabila Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak adanya sesuatu berlaku, pasti akan berlaku.